time masuk distro, tak tahu siapa nak tanya. Guide tak. Assalamualaikum bang. Masalah, okey. Radio mana bang, radio? Oh, dia dekat tu. Ha? Dekat tu. Cik. Nak ke sana kan? Ha. Telefon sendiri? Tak, nombor 2. Oh, siapa dua? Tekan. Cik tekan. Tekan. Kalau tekan tu naik ni. Cik tu naik ni. Oh, tak nak. Alamak. Hello? Okey. Betul ke? Dah cik, betul? Okay, I call you back. Sorry, I ada customer. Okay. Cik, bukan customer, visitor je. Yang datang tu, visitor. Ada apa je nak tanya? Review. Oh, ada review. Single baru. Dah single lah. Awak single baru ke baru single? Betul tak tahu tu. Saya single. Ya. Hello. Saya sebenarnya telefon je tadi. Ya, betul. Sepatutnya ini akan berlangsung di schedule tutup Arena Lakil. Betul. Dah tutup je. Ha? Cakap orang. Dah dia. Kita tutup Arena Lakil pada 31 Mei dan juga 1 Jun. 31 Mei tu live. Yang 31 Mei. pakai kedai mamak ni. 31 Mei tu live, 1 Jun tu rakaman. Tiket mula dijual pada 1 Mei. Betul. Kami akan bergerak pada hari Jumaat. Kebas. 30 bulan. Habis? Nak cakap dengan dia? Sekejap Ya, aduh. Betul. Dah cakap tadi kan. Okay. Jangan lupa tiket mula dijual pada 1 hari bulan Mei di www.tikettoyou.com.my. Baik. Alright. Assalamualaikum. Jumpa sana.